Solat Isyak berjemaah selamatkan pelajar dari terperangkap kebakaran asrama. Solat Isyak berjemaah di surau menyelamatkan kira-kira 90 pelajar daripada terbabit kebakaran asrama Sekolah Menengah Kebangsaan, SMK, tinggi setapak di sini, malam tadi, ketika kejadian kira-kira jam 8.40 malam itu. Semua pelajar berusia di antara 13 hingga 17 tahun berada di surau sekolah kerana menunaikan solat berjemaah. Komander Operasi Kanan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, JBPM, Kuala Lumpur, Japari Tajuddin, berkata pihaknya menerima panggilan kejadian pada 8.43 malam. Beliau berkata, 4 jentera dari Balai Bomba dan Penyelamat, BBP, Setapak, Sentul, Jalan Hang Tuah serta Gombak Selatan dikejarkan ke lokasi bersama pasukan Unit Bantuan Perkhidmatan Kecemasan, EMRS. Sebaik tiba, pasukan mendapati kebakaran membabitkan tingkat 1 bangunan asrama pelajar lelaki di sekolah berkenaan. Beliau berkata, api berjaya dipadam sepenuhnya dengan kemusnahan akibat kebakaran dianggarkan 80%. Bagaimanapun, tiada mangsa yang terbabit kerana semasa kejadian kesemua pelajar sedang berada di surau. Katanya, unit forensik JBPM akan menjalankan siasatan bagi mengenal pasti punca kebakaran dan jumlah kerugian.